Pin baruku dan lansir bonda, sedondon pula warnanya. Bersama mari raikan meriahnya lebaran. Maaf di pohon pagi mulia, duit raya ku lebihkan. Hari raya paling bermakna, eratkan kasih sesama. Hai, Assalamualaikum YB. Saya Kak YB hari ini berpakaian lengkap baju Melayu. Saya tak lengkap. Okey. Izinkan saya bertanya soalan kepada YB. Dalam usaha memperkokohkan pendidikan, apakah pesanan penting dari YB untuk warga SKJP terus maju? Untuk guru-guru kekal semangat untuk mendidik anak-anak kita. Untuk anak-anak yang datang hadir ke sekolah setiap hari, datang dengan semangat untuk belajar. Jangan padam perasaan ingin tahu, jangan takut nak tanya soalan dan jangan bandingkan diri dengan orang lain. Itu kot. ID yang bernas YB. Satu soalan lagi YB. Kalau YB boleh sampaikan mesej khas kepada warga SKDP sempena Hari Raya, apakah pesanan tersebut? Tentu sekali maaf zahir batin, selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga Aidilfitri ni membawa sinar kebahagiaan, keceriaan kepada semua yang menyambutnya. Tak kira kita sambut dekat rumah ataupun kat sekolah. Saya ucap tahniah juga pada pihak sekolah yang telah pun anjurkan hari ini dengan anak-anak semua. Semua cantik-cantik, handsome, pakai baju Melayu, baju kurung. Jadi teruskan sambutan sebegini dan jadikan ruang-ruang dan setiap yang cikgu ajar dan bagi peluang kat kita tu sebagai ruang untuk kita jadi lebih baik. Baik, terima kasih YB. Selamat Hari Raya. Terima kasih, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Thank you. Sama.